Ni satu masjid, satu qaryah buka tabung, buatlah pemasangan tube well. Satu lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sekarang saya berada di kampung Cukuriwa, Yobe, Nigeria. Dalam misi kurban kami, saya nak tunjuk tube well, telaga tube yang diwakafkan daripada rakyat Malaysia, yang kami Yayasan Amal Malaysia pasang. Yang ni tube well yang ke-76, 076. Dah banyak, okey? Dah banyak tube well yang kita pasang, alhamdulillah. Kenapa penting kami Yayasan Amal Malaysia kempen untuk buat wakaf telaga tube atau tube well ni? Mereka penduduk di sini duduk kawasan kering, padang pasir, jauh daripada luar kawasan pekan bandar di luar. Sumber utama kehidupan adalah air. Sumber utama kehidupan adalah air. Kita kalau tak ada air pun tak boleh duduk. Dan bayangkan keadaan mereka yang susah, dhaif semua. Mereka terpaksa berjalan jauh ke tempat telaga yang mereka sendiri gali. Ada telaga mereka sendiri. Mereka berjalan jauh, hampir 1 ke 2 kilometer. Berjalan, dah sampai sana pula, dah sampai dekat telaga, airnya keruh. Sebab manual dia orang gali. Bayangkan susah. Jadi sebab tu kami usahakan kempen wakaf telaga tube. Dan contoh di belakang ini, antara cara yang kami buat pemasangan plate. Okey. Ada orang bagi dengan individu. Ada orang kumpul. Ada yang bagi dengan cara macam ni. Satu masjid, satu qaryah, buka tabung. Hasil kutipan jumlah dapat, maka buatlah pemasangan tube well. Satu lot RM100. Kalau kami punya kempen Yayasan Amal Malaysia, satu lot RM100. Satu telaga tube RM6,800 untuk setiap satu telaga tube. Kita nak bawa jentera daripada luar masuk. Jentera daripada jauh luar, mesin masuk untuk boring masuk dalam. Kedalaman nak dapat air dalam ni lebih kurang 70 ke 80 meter. Kedalaman dia. Kita nak dapat air yang bersih. Untuk bagi ke mereka. Sekarang boleh tengok mereka buka. Okey. Bayangkan perasaan mereka bila dapat air yang sebelum ni terpaksa berjalan jauh 1 ke 2 kilometer untuk pergi tempat telaga yang mereka pernah buat, pernah gali secara manual. Masa pergi tong kosong, besen, baldi, timba dia orang kosong. Masa balik bayangkan, dia pikul atas kepala, atas bahu. Kami selisih tengah jalan jumpa mereka. Susah dan dhaifnya mereka. Bayangkan kita kalau tak ada air. Maka dengan rezeki dan harta yang Allah beri kepada kita, kita kongsikan, insya-Allah sama-sama kita realisasikan, boleh pasangkan lagi telaga tube di mana-mana tempat di wilayah yang kita masuk untuk ringankan beban mereka, insya-Allah. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, terima kasih rakyat Malaysia sudi infakkan harta untuk kita pasang tube well, wakaf. Dan kita niatkan pahala untuk siapa sahaja. Macam contoh ni, kita boleh bubuh atas nama qaryah masjid, hasil kutipan anak qaryah. Kita boleh bagi individu, ada orang bagi dengan atas nama dia, atas syarikat dia, dan ada dengan kumpul keluarga, anak menantu cucu kumpul duit, bubuh atas nama datuk dan nenek almarhum, almarhumah sekian-sekian. Insya-Allah. Okey? Moga-moga pahala mengalir untuk insan-insan yang kita niatkan. Terima kasih rakyat Malaysia yang budiman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan daripada Yobe, Nigeria, Kampung Cukuriwa.